Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ni setelah settle urusan di Pejabat Tanah Jelly, saya datang menjenguk ni PT 3903 3902 0304. Ni 3901. So 3 lot adalah straight lah. Yang ni di kampung Batu Sembilan, Batang Merbau. Yang ni dah beli lama ni sebenarnya. Baru tengok site, baru dapat tengok site betul-betul sebab sebelum ni hutan. So bila orang 3901 dah buat ni 01, maknanya yang sebelah ni adalah 3902 lah. Jadi straight kat sana 0304. So alhamdulillah lokasi dia boleh dikatakan agak strategik juga. Towards the end of the lorong. Tu dia punya kayu tu pancang tu adalah permulaan tanah kami lah. So we're gonna do some land touch. Kita sentuh sikit bumi kita ni. Ni tanah bertuah kita ni. So this is ours 3902 0304 straight ke depan. Let's see the quality soil di tanah bukit. Hopefully it is suitable. Tak apa-apalah pertanian ke apa. Saya rasa di sini serene. Dia not that far from jalan besar. Dan di hujung sana boleh nampak dia punya ada gate tu. Ini sebenarnya project feedlot. I'm not so sure dia abandon ke ataupun ongoing. But this is the end lah. So it's towards the end lah. Projek peternakan lembu yang abandon I suppose. So agak sunyi macam ni. Dalam 700 meters ke daripada jalan utama Batu Sembilan. Nama kampung ni Kampung Batu Sembilan. Di tanah di Batu Sembilan tadi kami meneruskan kemara kami alhamdulillah untuk ke site yang seterusnya. Yang ni kebun sebenarnya daripada jalan besar terletak di kampung Kuala Ipoh. Masuk ke dalam ni agak jauh lah. So kami tumpang parking dekat kebun orang. Sebab kat sini dia one way je. Dan tak boleh rapat lah. Kalau ada motor mungkin boleh. So kena melalui jalan ni agak jauh juga dalam mungkin 1 kilometer, 800 meter macam tu untuk sampai ke kebun. But suasana sangat indah dan sejuk sangat. Alhamdulillah tak terasa. Puasa-puasa pun kami kembali masuk hutan. So insyaAllah kita akan tengok apa yang ada dalam tempat tu nantilah. So alhamdulillah kira rehlah lah hari ni. Kita akan enjoy the view. Pemandangan memang cantik. Ladang getah. Hutan-hutan. Very serene. Manggis sedang berbunga. So rehlah lah hari ni. Sangat sunyi. Tak jauh lagi dah nak sampai kat kebun. Tengok apa yang ada di sana. Hampir sampai ke destinasi dan kami melalui satu macam punca air lah. Nampak stabil punca air dia, agak dalam dan tapi dia stop kat sini je. Sebab patutnya dia mengalir ke sini tapi nampak macam dia stop situ. So dia jadi macam tasik. But this is a very good resource sebab nanti kita boleh repair je sebenarnya. Kenapa saya tengok benda-benda ni semua? Sebab untuk menampung kehidupan air lah. Jadi tengok punca air dulu. A very serene land. Memang mendamai alhamdulillah. Sangat seronok duduk kat sini. Tanah ni seluas 1 ekar. 1 ekar. Cukuplah untuk menampung satu homestead yang sederhana lah. Dia sepatutnya sungai tu mengalir ke sini tapi nampak dia terblok dah kat situ. But then it's okay. So kita boleh baiki dan alirkan lah. This place is somewhat abandoned lah. Jadi agak sunyi lah sebenarnya kat sini. Dulu ikutkan husband, di cerita ni kampung husband saya di kampung Kuala Ipoh. Dia kata kat sini dulu orang tanam padi.
Jadi dulu tempat ni sawah lah sebenarnya yang dah abandoned, and saya rasa yang tu kebun. I've been here satu kali je dulu masa zaman baru kahwin, and masa tu rambutan masih banyak dan aktif berbuah. Sekarang dah ramai banyak yang arwah dah. I don't know who's but it's very clean. Dan pokok rambutan ni nampak macam okey lagi. Mungkin dah baik pulih. So nanti kejap lagi kita ke the whole area. So this is the view. Masih ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5 pokok lagi rambutan yang preserve. Yang ni bolehlah kita tinggalkan sebab rasa dulu rambutan dia bakar elok. So rasanya dia boleh survive lagi. Sebab dia tubik dah baru ni tak apa be, dia rejuvenate. Kita biar je. So nampak beberapa pokok tu arwah. 1, 2, 3, 4. So this is the land. Seluas 1 ekar. 1 ekar cukup So dah bersih lagi, dah masih bersih lagi. Saya rasa tempat ni jadi kawasan pada ragut sebab nampak ada kesan tetek lembu. This is actually tanah yang saya beli. Actually belilah sebenarnya sebab saya menampung kos haji kalau ada rezeki. So husband tukar nama, kira saya belilah. Jadi ni become my belongings lah. Alhamdulillah. Mula-mula tu nak jual tapi saya sangat sayang tanah ni sebab saya dengan tanah ni memang dia magnet sikit. Sangat sayang. This is very, I think memang sangat-sangat berpotensi untuk buat apa-apa pun. Nak buat homestead ke, mini homestead ke. Kalau kita sukakan ketenangan, this is the place. It is accessible to the main road. Not so far, maybe dalam 900 meter macam tu. The area is very serene. Tenang sangat. Ada anak air sebagai punca air. And yeah, sangat sesuai untuk membina kehidupan. So kawasan yang terang ni semua belong to my husband lah. Oh no, it's belong to me now. So dah tukar nama. I buy actually from him. So kita pergi sampai ke hujung. Alang-alang datang ni bukan senang sebab dia akses daripada luar tu agak, mungkin kawasan ni tidak begitu popular. Ada kesan-kesan mungkin lembu kot here. I'm not so sure dia end sampai ke mana. Mungkin kawasan tu tempat lembu tidur. Never mind. So just enjoy the rest of the day. Thirsty but happy. Kita nampak satu pokok. Nama dia adalah pokok ara. So ada yang right over there. Dia buah hari ni ke hak orang masak dalam gula hak ni ke? Hak ni boleh makan juga ke? Nak petik ah. Silang es. Ada yang muda-muda lagi. Dia Asian fig nama dia. Buah tin Asia tropika. Ada tapi sini. From end to end. One acre. Ex-owner. Daripada penghujung tanah ni ada jalan kecil dia naik. Dan di depan ni right in front of it ada anak sungai. It is actually, dia sepatutnya, dia mengalir be. Oh ada aliran. Dan nampak macam bekas aktif ni. Lembu. Ke lembu minum air kot. So ada sungai yang mengalir. So this is a very resourceful area to be built. A settlement. Serene, secluded. Ada takungan air yang insya-Allah nampak kind of bersih and mengalir. Kita boleh perhatikan aliran dia. Betul lah dia ke sana. Tapi sebab dia stagnant tadi sebab kalbok tu tertutup.
So kalau kita baiki, memang very resourceful. Mungkin lembu minum air kat sini kot, nampak kesan-kesan dia. Kat sana kebun getah orang, very serene over there. Dan kat sana saya boleh dengar suara ayam berkukuk. Kata my husband, kampung Bukit Samak over there. So it's not it's remote, secluded, but not very far away from dengar bunyi ayam. So it's not far away from the nearest settlement. So this is considered a safe place kalau kita nak settle whatsoever. InsyaAllah. This is super potential for, kita panggil sanctuary lah. Sanctuary, end of time sanctuary. Ada puncak air, kena clear sikit je lagi, bagi dalam, bagi clear. Air mengalir daripada atas ke sana. Tadi block. Kalau clear dia akan jernih dan bersih lah. Kami merayang sikit lagi, kira-kira 10 meter daripada tanah tapak ni, dan kami jumpa one more interesting lake. Oh, Masya Allah, this is very resourceful. Macam heaven pula rasa. Very resourceful. So dia bersambung daripada parit sana. I'm not sure where is the punca. Mungkin air hujan, I'm not sure. Lepas tu mengalir kat sini, melalui terowong. Dan dia accumulated dekat sini. Dan memang boleh jadi a very resourceful area. Banyak takungan air kat sini. Tersambung dengan yang tadi lah. Lembu minum air. So lembu minum air kat sini lah. Ni kat sini. Tu pokok apa ya? Pokok kuih ke be? Macam pokok kuih. Nampak kat situ. Hutan sagu tadi. Do you know that one sago, satu pokok yang matang, saya ambil daripada sana, satu pokok yang matang boleh beri bekalan energi kepada satu household selama 3-4 bulan. And this is a native plant. Native means that dia tumbuh secara semula jadi di kawasan berparit macam ni lah. Ada air. And that one, itu yang dah mati. That one tu macam yang adult. Ada satu lagi adult. Dan ni baby-baby dia lah. So dia tumbuh macam ni. Dan this dried leaves kita boleh guna untuk buat atap. Ni. So this is a very highly resourceful area over here. Boleh buat gam. Kita tak payah beli gam. Gam apa? Mungkin sebab musim panas, pucuk paku kurang berpucuk. Somehow saya ambil pokok dia. Saya nak balik tanam kat kampung saya sebab kampung saya tak ada. So insyaAllah dia akan membiak di kampung Cersak pula lepas ni. InsyaAllah.